Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Harus sering ikut majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis zikir yang lainnya rupa. Karena ketika kitanya sering bergabung dengan majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu, hati kitanya hang gersang. Karena hati ibarat urang tengah sakit yang hana tabi ubat dan makanan, menyata hentikan ubat dan makanan akan mati, menancit hati, menyata hentikan daripada hikmat dan mauizah, hati kitanya juga akan gersang. Jadi keutamaan dengan bergabung dalam majlis ilmu di samping silaturahmi juga akan menjadi ajang untuk memperbanyak amal ibadat dan menggandakan amal ibadat kitanya. Orangnya je tak ikuti pengajian melalui media-media, betul, tapi yakini bahawa keberkahan majlis hanya rumpak menyoni ikuti melalui streaming. Mungkin ilmu nerempak kerana apa yang disampaikan oleh orang yang semua buat kiban disampaikan di masjid menantruk kedai rumah orang dan dengar buat media. Tapi keberkahan majlis alian faedah ron hadir fahala nijak, setiap langkah yang ditulis sebagai pahala berzikir kepada Allah yang merempak orang yang nonton di rumah. Karena dalam salah satu hadis Nabi al-ajru ala qadrin nasab, pahala dan ganjaran tersebut menurut ukuran kepayahan. Semakin payah pada puput amal kebaikan, semakin besar ganjaran pahala. Nyoba nejak di rumah, ni bahwate, ni tup rumah, hana urang jaga rumah, ni lewati jalanan untuk nejak kena, kadang-kadang bak jalan le'i, bak jalan mabe, yang memandung Allah akan kegantikan dengan ganjaran pahala. Punya tak nonton majlis ilmu, dan nonton buat di rumah, sambil taih lang kamar, lang keadaan lupi, lang keadaan senang, sambil bercanda dengan anak-anak milik rumah. Kan hanjut ketimbang hana sama sekali je. Tapi pahala hadir majlis ilmu han merumpak dan yang nonton melalui streaming. Mungkin hanya merumpak ilmu saja. Ya pahala hadir majlis ilmu han merumpak. Mudah-mudahan kita yang mandun Nabi kekuatan dan taufik Allah mampu untuk memperbaiki kualitas amal ibadat kita dalam rangka menyongsong akhir hidup kita yang mana saat kita yang menghadapi kematian sehingga amal ibadat kita yang kada penuhi dengan amal ibadat yang safe, amal ibadat yang berkualitas. Mudah-mudahan Allah diterima apa yang kita pun buat.